أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuhan leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta, hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kehidupan kami di atas muka bumi ini kehidupan yang senantiasa disinari dengan cahaya nurul Quran, memimpin memandu kami sekeluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan Al-Quran sahabat akrab kami, walau di mana juga kami berada, Al-Quran tetap mekar segar dalam hati kami, jiwa kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kemohon kepadamu ya Allah, permudahkan urusan kami agar kami senantiasa tunduk dan patuh sujud kepadamu ya Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita saksikan apakah sinopsis kisah yang ada pada halaman 497. Bermula daripada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-33, kita akan menyambung kisah Nabi Musa bersama Firaun, bagaimana Nabi Musa ingin menyelamatkan Bani Israel daripada cengkaman Firaun yang amat menzalimi kepada rakyatnya. Diikuti pada ayat yang ke-34 hingga 39, pengingkaran orang musyrik terhadap kebangkitan dan penegasan kepada mereka bahawa semua ini ada tujuan dan mereka perlu sedar agar tidak rugi pada suatu hari nanti. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alla ta'lu 'ala Allahi بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم
قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك القهر واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Tapi hari ini kita lihat dahulu resolusi kita bersama. Yang pertama, resolusi kita pada hari ini sentiasa kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah melindungi kita sebagaimana Nabi Musa meminta perlindungan daripada Allah daripada segala cabaran ancaman Firaun pada waktu itu. Yang pertama. Yang kedua, jauhi sikap sombong dan melampau batas, ya, kerana itu akan mengundang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah selamatkan Bani Israel dan juga Nabi Musa. Yang ketiga, berbakti dan berbudi kepada bumi dan alam ciptaan Allah termasuk manusia di sekeliling kita kerana kita tidak mahu sampai langit dan bumi tidak menangisi kita, manusia lain pun tidak menangisi kita kerana tak ada satu pun budi yang ditanamkan atas muka bumi ini. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu roha ataupun rohawa, ya, iaitu terbelah ataupun tenang terbelah. Satu kali disebut di dalam al-Quran yang kita tengok pada ayat 24 tadi. Allah kata tinggalkan saja laut itu terbelah, ya, kerana biar Nabi Musa fokus pada apa yang perlu dikerjakan dan Allah handle bab-bab nak balas orang-orang yang yang lawan kacau kita dalam nak meneruskan perkara kebaikan ini, biar Allah settle. Pasal apa? Pasal kalau kita yang settle kan, akhirnya rupa-rupanya kita habis masa, apa istilahnya, buang beras kan, buang beras saja untuk menyelesaikan orang yang selalu mengacau kita dalam kehidupan. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita singgah jap ruangan tajwid kita, iaitulah kita nak kongsi hari ini huruf yang perlu kita beri perhatian untuk kita sebut dia nanti dalam bacaan kita ini. Antaranya iaitulah, jom kita singgah dan saksikan paparannya, iaitu menyempurnakan 4 huruf ain dalam ayat ini. Ayat mana? Ayat yang ke-32. Masya-Allah. Jadi kita akan baca sambungan selepas ini, namun kita ulang kaji dulu. Tengok tu ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Masya Allah. Surah Al-Azim. Ayat 32. Ada 4 huruf ain yang akan kita bertemu. Pertama, ala. Yang kedua, ilmin. Ala tadi baris atas, ilmin baris bawah. Kemudian jumpa lagi ala baris atas, dan kalimah yang keempat ada mat dengan dia, yang 2 harakat. Alamin. Jadi kita kena pastikan, ingat tak dulu kita pernah belajar dekat mana tempat keluar ataupun makhraj huruf ain. Rongga kerongkongan kita ni ada 3 stesen. Ujung sekali, atas ni, tengah dan juga pangkal. Maka huruf ain letak kat mana? Huruf ain letak dekat tengah. Bukan ain anak kita tu. Ini huruf ain. Dekat tengah ni ada 2 huruf ain dan juga ha. Maka kita kena hati-hati supaya dia tak tertukar dengan hamzah, kan? Tak tertukar dengan huruf hamzah. Jadi kita baca walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Jadi dekat dengan hamzah. Dijelaskan dia ala ilmin alal alamin. Kalau guru dulu Ustaz dia kata kalau orang hak yang ain dia cukup mantap ni orang utara. Ayak.
Oh. La. Semua ain semua. Jadi boleh latihlah. Untuk latihan. Untuk latihan. Ataupun kalau nak balik Kedah nantilah. Balik Kedah nanti. Jadi selamat mencuba dan bertalaki dengan guru-guru kita insya-Allah. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.